Aduh, tolong, tolong. Kenapa? Tangan saya tercedera dengan kepala sekali. Mari saya bantu awak. Langkah pertama adalah mengambil kain anduh dari peti pertolongan cemas. Cara balutan anduh lengan. Pertama sekali, pastikan bucu segitiga kain anduh berada pada hujung siku lengan yang cedera. Kemudian, tarik kedua-dua bahagian kain anduh ke belakang leher. Setelah itu, ikat pada bahagian belakang leher dengan teknik ikatan buku sila dengan kemas. Pada bahagian hadapan pula, kemaskan di bahagian siku, iaitu bucu segitiga kain anduh. Selitkan di bahagian belakang lengan. Seterusnya adalah balutan anduh kepala. Pertama sekali, lipat sedikit bahagian bawah segitiga kain anduh. Kemudian, lilitkan kepada bahagian kepala. Pastikan pesakit memegang hadapan kain anduh supaya kain anduh tidak bergerak. Kemudian, pastikan kedua-dua kain dipusing di bahagian belakang kepala. Seterusnya, tarik lebihan kain ke hadapan kepala dan ikat menggunakan teknik ikatan buku sila. Kemaskan hasil ikatan tadi. Kemudian, kemaskan juga bahagian belakang kepala kain anduh. Terima kasih kerana menonton.